Anda sedang mendengar podcast TVPSS Saljanians. Okay, let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia dari kelas 4 USM sebagai editor TVPSS Saljanians. Saya Muammar dari kelas 4 USM sebagai wartawan TVPSS Saljanians. Jadi ini adalah episod pertama untuk TVPSS Saljanians punya podcast. Jadi untuk episod kali ini kita akan bawakan topik yang sangat menarik bagi saya, iaitu topik What If. Dan pada hari ini kita ada seorang tetamu khas untuk kita berbincang bersama. Jadi tanpa memperlengahkan masa lagi, saya akan bagi tetamu kita ni untuk memperkenalkan diri dia. Dipersilakan. Assalamualaikum. Hai semua, saya Nur Aisyah dari kelas 4 USM dan hari ini saya menjadi tetamu yang pertama di dalam podcast TVPSS Saljanians. Saya juga wartawan untuk TVPSS Saljana. Okey, soalan pertama. Bagi Aisyah, apa yang Aisyah terfikir bila dengar perkataan what if? Bagi saya, what if ni buat kita berfikir tentang masa depan dan pilihan kehidupan kita. Saya setuju dengan jawapan Aisyah sebab what if ni dia bukan sekadar ayat kosong, dia adalah satu statement untuk semua pelajar. Betul? Betul tu. What if kita tak mula dari sekarang? What if kita buang masa? Okey, pada pendapat Aisyah, adakah what if ni bagi lebih banyak kesan negatif ataupun kesan yang positif? Pada pendapat saya, what if ni adalah satu soalan yang buatkan kita fikir tentang masa depan dan pilihan hidup kita. Betul tak Aisyah? Jadi sebenarnya what if ni dia sangat memberikan motivasi dalam hidup kita. Okey, kita akan masuk ke soalan yang betul-betul kita, yang soalan pertama, iaitu soalan yang buat student dekat Sarjana ni fikir banyak kali lah. Soalan ni memang ada dekat otak orang. So, soalan yang pertama adalah what if tiada sekolah? Bagi Aisyah, best ke tak best? Pada awalnya, saya rasa seronok sebab yelah tak ada homework, tak ada peperiksaan. Tapi sebenarnya sekolah ni penting tau. Betul tak Aisyah? Tanpa sekolah ni memang susah untuk kita capai cita-cita. Jadi, walaupun kadang-kadang kita penat, lesu kan, sekolah ni memang satu tempat yang sesuai, bukan orang cakap sesuai lah, memang student kena ada supaya dapat membina disiplin diri. Lagi satu, sebab sekolah ni sebenarnya bukan sekadar tempat untuk kita belajar, tapi tempat untuk kita bina keyakinan diri, sasya dan disiplin. Betul tu Aisyah. So, kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan ni agak mendalam. Soalan dia ialah, what if kita tak pernah gagal dalam hidup kita? Adakah benda tu jadi lebih mudah? Mungkin mudah, tapi saya rasa kita tak akan belajar apa-apa. Sebab kegagalan inilah yang sebenarnya menjadikan kita lebih matang. Betul. Dari kegagalan inilah kita belajar cara untuk bangkit semula. Okey, sebenarnya mesej ni sangat penting untuk semua pelajar yang tengah kecewa dalam diri sendiri. Terima kasih kepada tetamu jemputan dan semua pendengar di luar sana. Teruskan berfikir, teruskan bermimpi dan jumpa lagi.